Okey. Seterusnya, Ya. kereta sekarang untuk jaga alam sekitar kan? Betul. Jaga kereta bukan jaga alam sekitar, pelepasan asap. Okey, banyak yang menggunakan teknologi hijau. Okey, banyak model yang ada mode eco, mode Betul. eco. Tiap kali berhenti lama di trafik ataupun jam teruk, enjin akan mati. Betul. Bila tiap kali enjin mati hidup, tidakkah memendekkan hayat bateri, terutama jika jarang memandu long distance? Tidak. Dia yang menghidupkan enjin itu, dia hybrid. Hybrid vehicles. Dia kereta yang tekan brek mati, dia ada perkataan ECO, ada gambar daun hijau, itu kereta dipanggilkan hybrid vehicles. Hybrid vehicles ini dia memang direka dicipta sedemikian rupa, dan enjin dia akan tahan lama. Bateri dia, warranty bateri 10 tahun. Jadi apa nak risau? Bateri untuk hybrid yang bergerak hybrid tu 10 tahun. Bateri yang sebiji itu je lah, bergantung kepada kegunaan kita. Yang kita nak start tu, guna itulah dia. Dia ada 2 bateri pada kereta hybrid. Jadi tak perlu risau. Dia tak rosak pun. Yang kalau kita pakai kereta hybrid, kita adalah friendly environmental. Okey, yang terakhir